Dan tak masuk akal. Ibu bapa mahukan keselamatan anak terjamin, bukannya penambahan subjek yang tidak relevan. Demikian kata seorang pemerhati menyanggah kenyataan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengenai subjek pendidikan karakter yang dijadual diperkenalkan tahun hadapan. Pemerhati menegaskan Kementerian Pendidikan KPM haruslah sebulat suara laksanakan tindakan drastik serta-merta bagi mengembalikan kepercayaan mutlak ibu bapa terhadap keselamatan anak mereka di sekolah. Menurut pemerhati, KPM sewajarnya mengembalikan semula hukuman disiplin fizikal yang sedia ada dahulu seperti rotan atau berdiri di atas meja seperti mana shock treatment yang disarankan sebelum ini. Namun, kata pemerhati, untuk mengembalikan kuasa guru, kesepakatan penuh daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG terhadap pengembalian semula kuasa guru mestilah ada. Kerana tanpa persetujuan PIBG, cadangan ini hanyalah menjadi hangat-hangat tahi ayam. Sementara itu, subjek pendidikan karakter selama 60 minit seminggu langsung tidak memberi sebarang impak kepada kesejahteraan murid. Malah ia hanya menambah beban kerana sudah sedia ada subjek pembentukan sahsiah diri seperti pendidikan moral dan agama. Pemerhati turut mengkritik kalau sistem pendidikan sedia ada sudah pincang, mengapa mahu menyalahkan ibu bapa? KPM sebaliknya perlu betulkan sistem pendidikan terlebih dahulu barulah menuntut ibu bapa untuk bertanggungjawab sepenuhnya. Cukuplah bermain dengan susun alur subjek. Hentikan usaha yang bersifat sementara dan fokus penuhnya mewujudkan persekitaran sekolah yang bebas daripada ancaman berbahaya. Pandangan pemerhati itu merujuk kepada laporan artikel FMT melaporkan ahli akademik yang turut berpendapat tiada keperluan memperkenalkan mata pelajaran baharu berkaitan pembinaan karakter kerana memadai dengan memperkukuh silibus pendidikan Islam dan pendidikan moral. Buang masa dan tak masuk akal. Ibu bapa